Ini Rick. Hari ini dia tidak mahu dirakam. Namun anda klik videonya. Jadi dia ditempatkan dalam bilik Rosina. Ada cahaya mala dan bunyi sekata di udara. Di sini dia tidak boleh tidur. Langsung. Tiada sesaat pun. Ada penderia di badan dan pemerhatian 24 jam. Motivasinya cuma satu. Jika dia bertahan, dia dapat $10,000. Rick berani menandatangani dokumen itu. Wang itu nampak mudah baginya. Pada hari pertama, Rick cergas, malah terlalu cergas. Dia melompat, bermain dengan stoking, mencipta rentak dengan mengetuk dinding. Doktor mencatat parameter normal. Dia berkelakuan seolah-olah sedang bercuti di sanatorium. Pada hari ketiga, pergerakannya menjadi gelisah. Dia mengulangi tindakan yang sama, berjalan pergi dan kembali. Reaksi terhadap bunyi merosot, gegaran di tangan meningkat. Doktor perasan, otak beralih ke mode stray. Namun Rick sendiri masih menyangka semuanya terkawal. Menjelang hari kelima, bawah matanya sudah lebam, wajahnya lesu. Rick kaku dalam posisi aneh, lalu tiba-tiba bergerak. Dia keliru tentang waktu, mengulang kata-kata yang sama. Tekanan darahnya turun naik, ototnya mengejang walau rehat. Namun dia bertahan, kerana dalam fikirannya cuma satu, $10,000. Pada hari ketujuh, dia berhenti melihat cahaya dan bunyi. Dia duduk berjam-jam, merenung satu titik. Doktor mencatat, badan tidak lagi beza jaga dan tidur. Otaknya dibanjiri isyarat. Tapi hadiah itu masih nyata. Rick bergumam, sedikit lagi dan selesai. Menjelang hari ke-9, dia takutkan bayangnya sendiri. Kerusi bergerak, dia tersentak. Rick cuba berlindung dari cahaya, mencari selimut yang tiada. Kadang-kadang dia terpaku, mata terbuka, mati seketika. Ini microlip otaknya mencuri rehat. Hari ke-11, Rick merangkak bawah meja. Dia bersembunyi bagai dalam lubang. Nadi berdebar, nafasnya termengah-mengah. Dia menggosok muka, cuba berjaga. Perlahan dia mengulang, saya boleh. Dia masih ingat tujuan di sini. Namun suaranya lemah. Hari ke-13, Rick takut cermin. Dia memandang tetapi tidak mengenali dirinya. Dia bergerak perlahan, jarang berkedip. Dia mula mengalami pengasingan, rasa tidak pasti kewujudannya. Dia menggenggam penumbuk untuk merasakan badannya masih miliknya. Hari ke-15, Rick merangkak di lantai, seolah-olah di atas air. Dia mengeluarkan bunyi yang belum pernah didengarnya. Doktor mencatat halusinasi. Dia tidak lagi merasa batasan antara dirinya dan bilik. Namun di pergelangan tangannya tertulis dengan penanda, ingat $10,000. Dia sendiri yang menulisnya, agar tidak lupa. Hari ke-17, Rick meletakkan kotak pizza di bangku dan menunduk padanya. Dia berbincang dan berunding dengan seseorang. Doktor menulis, fasa delusi telah bermula. Rick hidup dalam realitinya sendiri. Di dalamnya, segalanya masuk akal kecuali masa kini. Pada hari ke-19, dia menghilang. Beberapa minit kemudian, dia kembali dari pengudaraan. Penuh debu, dengan tangan tercala. Dia tidak ingat bagaimana dia sampai di sana. Dia berkata dia berada di negara Wang. Hanya itu yang dia masih ingat. Hari ke-21 dan Rick tidak berkedip. Dia tidak bergerak. Dia seolah membeku. Namun tubuhnya masih hidup. Dia menatap siling seolah melihat sesuatu. Pemerhati mencatat kesedarannya tidak terkawal. Hari ke-23, Rick memeluk cawan plastik, berbicara dengannya, bersumpah, ketawa. Identitinya hancur. Dia tidak lagi seorang. Dia kini memiliki beberapa suara. Dia berbicara dengan dirinya sendiri seperti dengan orang yang berbeza. Hari ke-25, Rick melukis pintu dengan jarinya dan cuba melaluinya. Berulang kali, dia tidak sedar dia tidak bergerak. Bilik itu adalah dia. Wang sudah jauh entah di mana. Namun pergerakan berterusan. Refleks berfungsi, otak tidak. Pada hari ke-27, seluruh bilik dipenuhi mainan lembut. Rick duduk di antara mainan itu, memandang siling dan menunggu. Dia langsung tidak terkejut. Hari ke-28, Rick sekali lagi hilang dari pandangan. Dia ditemui di siling, dilekatkan dengan pita pelekat. Dia senyap, tiada satu bunyi pun. Seluruh badannya kaku. Ini bukan lagi tidur, bukan jaga dan bukan manusia. Dia seperti jeli. Pada hari ke-29, dia hanya duduk. Doktor tidak mencatat apa-apa. Segalanya seolah-olah baik-baik saja. Namun ini adalah tipuan. Tiada apa-apa lagi di dalam. Pada hari ke-30, Rick bangun. Dengan tenang, terkawal. Dia melihat tepat ke kamera. Dan dia tersenyum. Perlahan, menakutkan. Seolah-olah dia telah menang. Atau seolah-olah dia kalah selamanya. Dia dibebaskan. Di pintu keluar, dia diberikan sebuah beg berisi $10,000. Dia memegangnya erat-erat. Dia telah keluar. Dia telah melakukannya. Rick berjalan di jalan. Matahari. Panas terik. Pokok-pokok. Namun dia tidak merasa apa-apa. Hanya menggenggam wang di tangannya. Dan dia tersenyum. Langgan Rick.